Mungkin ramai rasa pelik melihat seorang kanak-kanak berusia 10 tahun mahu berkahwin, tapi itulah permintaan terakhir Emma Edwards, seorang budak perempuan dari North Carolina, Amerika Syarikat. Pada usia semuda itu, hidupnya sepatutnya dipenuhi gelak tawa dan keceriaan, tapi takdir menulis yang lain. Pada tahun 2022, Emma disahkan menghidap acute lymphoblastic leukemia (ALL), sejenis kanser darah yang agresif dan sering menyerang kanak-kanak. Ibu bapanya Alina dan Aaron Edwards cuba kuat dan berharap Emma akan pulih, namun selepas beberapa bulan rawatan, doktor membawa berita paling mereka takuti. Kanser itu tidak boleh dirawat lagi dan masa Emma sangat terhad. Tetapi Emma mempunyai satu permintaan terakhir. Dia mahu berkahwin dengan kawan baiknya, Daniel Marshall. Mereka sudah rapat sejak usia 8 tahun dan pernah bermain kahwin olok-olok ketika rehat di sekolah. Demi melihat senyuman dan kebahagiaan anak mereka, keluarga Emma menunaikan permintaan itu. Bersama-sama rakan dan sumbangan orang ramai, mereka mengatur majlis simbolik itu. Pada 29 Jun 2023, Emma hadir dengan kerusi rodanya, memakai gaun ungu cantik seperti seorang puteri. Meskipun menanggung kesakitan, dia menolak ubat tahan sakit supaya tidak mengantuk sepanjang majlis. Lebih 100 orang hadir menyaksikan Emma dan Daniel saling bertukar cincin dan mengucap janji seperti pasangan sebenar. Impian Emma akhirnya menjadi kenyataan. Sayangnya, hanya 12 hari kemudian, gadis kecil itu meninggal dunia.